Laluan Persekutuan 169 (FT 169) atau lebih dikenali sebagai Jalan Kulim Mahang merupakan salah satu laluan persekutuan penting di negeri Kedah yang menghubungkan Bandar Kulim di bahagian utara dengan Pekan Mahang di bahagian selatan. Laluan ini mempunyai panjang keseluruhan kira-kira 31.20 km, 19.39 batu dan berfungsi sebagai nadi perhubungan antara kawasan perindustrian, bandar kecil. FT 169 memainkan peranan penting dalam menghubungkan kawasan perindustrian Kulim High Tech Park dengan daerah luar bandar, menjadi laluan alternatif bagi pengguna yang bergerak antara Kedah dan Perak, menyokong pergerakan ekonomi, khususnya sektor perindustrian, pertanian dan perdagangan tempatan, memudahkan akses penduduk ke Bandar Kulim, Mahang serta kawasan sekitar. Laluan ini sering digunakan oleh kenderaan berat, lori industri serta pengguna harian yang bekerja di kawasan perindustrian Kulim.